adik-adik, bersama Kak Izzati lagi pada episod Bestnya Nak Lukis Apa hari ni. Hari ni akan nak ajar adik-adik cara untuk melukis labah-labah. Comel tak? Akak akan gunakan buku Bestnya Melukis Serangga sebagai guideline akak. Kalau adik-adik dah ready nak lukis sama-sama dengan akak perlukan adik-adik untuk sediakan kertas, pensel dan juga pemadam. Dah ready? Jom kita lukis labah-labah dengan akak. Okey, sekarang jom kita lukis labah-labah. Okey, pertama-tama kita lukis kepala dan juga badan labah-labah kita. Kepala dia bulatan kecil. Lepas tu satu lagi bulatan dekat atas luar dia besar sikit sebagai badan labah-labah kita. Kemudian kita tambahkan, pastikan ada 8 kaki labah-labah. 1, 2, 3, 4 kiri. 1, 2, 3, 4 kanan. 4 kiri, 4 kanan, jadi 8 kaki. Sekarang kita tambahkan muka yang comel dekat labah-labah kita. Itu kita buatkan corak dekat belakang. Dah siap dah lakaran kita. Sekarang akak nak color labah-labah ni. Senang tak lukis labah-labah dengan Kak Izzati tadi? Senang kan? Kalau adik-adik suka video-video melukis macam ni, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau adik-adik nak dapatkan juga buku yang akak guna ni tadi, adik-adik boleh dapatkan buku ni dekat website bestnya.com.my. Moga kita jumpa lagi dekat episod seterusnya. Bye adik-adik!